Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada hadirin, juri-juri dan juga rakan-rakan. Jadi saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ainur Zahra, Cikgu Ainur. Saya mengajar tingkatan 6 baru setahun dan saya mengajar subjek bahasa Inggeris, specifically untuk prepare untuk menyediakan pelajar-pelajar saya untuk menghadapi peperiksaan MUAT lah. Dan kajian saya untuk kali ini berkisar, fokus saya adalah untuk kemahiran bertutur. Jadi tajuk saya adalah penggunaan permainan papan interaktif bahasa Inggeris, dan permainan ini diberi nama Talkably untuk meningkatkan kemahiran bertutur dalam kalangan pelajar kelas saya, iaitu kelas tingkatan 6 Sastra 1. Kena manual dia. Okey. Sebelum kita nak memahami kenapa saya fokus untuk kemahiran bertutur, kompetensi kita untuk berbahasa, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, kita pecahkan kepada 4 kompetensi yang utama, iaitu bertutur, mendengar, membaca dan menulis. Dan untuk kajian kali ini, saya fokuskan untuk kemahiran bertutur. Dan bila kita bercakap pasal mengenai kemahiran bertutur, kita dapat banyak aspek. Dan untuk saya yang paling popular ataupun paling masalah yang paling ketara, kebanyakan guru bahasa Inggeris yang akan bagi tahu adalah pelajar mungkin kekurangan vocabulary atau perkataan dalam pengetahuan mereka, ataupun knowledge content atau isi topik yang mereka nak bentangkan. Tapi pada saya pula memang betul. Tapi untuk kajian ini saya nak fokuskan kepada aspek strategi mereka bertutur, kerana untuk pelajar-pelajar MUAT, mereka perlu bertutur. Pertama, untuk bahagian pertama adalah untuk individual presentation, tetapi yang bahagian kedua yang paling penting iaitu bahagian perbincangan dalam kumpulan. So dari situ saya dapati mereka mempunyai masalah untuk berkomunikasi, communication skill mereka berkomunikasi secara berkesan. Dan walau bagaimanapun, bila kita kendalikan PDP, bila kita ajar mereka bagaimana untuk menghadapi perbincangan dalam kumpulan, belajar macam mana nak respond dengan betul dan mengutarakan idea dengan betul, secara teorinya. Tapi apabila kita aplikasikan sewaktu mungkin latihan perbincangan, saya dapati pelajar-pelajar saya masih lagi belum boleh apply apa yang kita ajar kepada mereka. Jadi itu adalah realiti bilik darjah saya lah. Jadi semasa saya, daripada pemerhatian saya, kelas saya mempunyai seramai 25 orang pelajar. Jadi daripada 25 orang pelajar itu, target saya adalah untuk 8, specifically untuk 8 pelajar saya yang saya rasa berada dalam tahap tidak memuaskan. Dan ini adalah berdasarkan pemarkahan MUAT untuk untuk bahagian kedua, iaitu perbincangan dalam kumpulan. Jadi fokus macam saya cakap tadi, seperti yang saya tekankan tadi, fokus kajian saya ialah untuk membantu mereka kerana mereka menghadapi kesukaran untuk menentukan giliran perbualan. Apabila kita berada dalam kumpulan dan mereka selalunya akan berada dalam 4 orang dalam satu kumpulan, seperti mana setting MUAT, peperiksaan MUAT. Jadi bila berada 4 dalam kumpulan itu, agak sukar untuk mereka menentukan bila masa mereka boleh mencelah, bila masa mereka boleh present atau utarakan idea mereka, atau bila masa mereka boleh mereka rasa untuk tidak bersetuju, dan juga untuk mungkin bertanyakan ahli untuk rephrase ayat mereka atau rephrase penjelasan. Jadinya untuk intervensi saya gunakan
interaktif permainan iaitu Talkably untuk atas dasar effort saya untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran. Jadi saya harapkan apabila mereka menggunakan Talkably ini, mereka boleh meningkatkan kepekaan mereka dalam aspek turn taking ataupun penggiliran semasa bertutur. Dan bila mereka boleh menguasai teknik tersebut, dia secara tak langsung meningkatkan juga keyakinan diri mereka dalam berkomunikasi dalam kumpulan. Dan dia punya keresahan, maksudnya dalam kita panggil speaking anxiety itu akan menurunlah. So saya pecahkan objektif saya dalam 3 objektif. Secara umumnya saya rancang untuk meningkatkan kemahiran bertutur pelajar melalui Talkably secara general, dan pada masa yang sama untuk meningkatkan pencapaian semasa perbincangan dalam kumpulan. Ini fokus untuk pemarkahan section kedua MUAT. Dan yang ketiga ialah untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap kepentingan penggiliran bertutur, teknik penggiliran bertutur semasa dalam perbincangan. Seperti yang saya tekankan tadi, pelajar saya adalah 8 orang pelajar, 5 orang lelaki dan 3 orang perempuan, dan dipilih berdasarkan markah ujian awal, iaitu kesemua mereka memperoleh markah kurang daripada 40 markah. 40 daripada markah penuh adalah 90. Jadi untuk kajian saya ambil model Chemist and McTaggart, kerana kalau kita lihat, ianya memberi saya panduan untuk bagaimana untuk memerhati secara sistematik, memerhati, and then kita reflect apa yang kita observe, dan saya rancang intervensi saya dan mengambil tindakan. Maaf ya. Jadi pengumpulan data saya adalah dalam 3 bentuk, iaitu ujian awal dan akhir, dan juga pemerhatian dan juga temu bual. Walau bagaimanapun untuk temu bual akhir, saya hanya berjaya mendapatkan 4 pelajar pada 8 pelajar untuk ditemu bual. Jadi ini adalah intervensi saya. Talkably, tapi saya rasa kalau kita at this age, saya punya permainan ini berdasarkan permainan yang kita biasa main, which is Monopoly atau Saidina. Alright? Jadi ini adalah salah satu effort saya untuk mempelbagaikan bagaimana mereka boleh mengaplikasikan teknik penggiliran. Jadi jika sebelum ini, kalau konvensional ataupun secara biasanya, kalau kita nak beri budak masa untuk practice speaking discussion, kita hanya beri mungkin soalan previous MUAT punya soalan MUAT yang sebelum ini dalam bentuk mind map, tajuk, lepas tu ada point. So walaupun ada seperti itu, mereka tidak mampu untuk berkomunikasi secara berkesan lah. So kebanyakan masa kita akan dapat silent mode, senyap, dan sangat teragak-agak untuk bercakap. Jadi untuk ini saya gubah soalan tu masuk ke dalam bentuk ini, dan kalau boleh tengok yang color pink tu adalah tajuk dia, dan juga yang orange tu new points tu adalah point-point yang mereka perlu bercakap. Jadinya mereka akan lalu semua kotak-kotak, kita ada dadu kat situ, right? Mereka akan lalu kotak-kotak, and mereka perlu bercakap berdasarkan apa yang kotak tersebut minta. Contoh kalau pelajar tersebut land dekat di kotak agree, jadi mereka perlu bercakap atas dasar bersetuju mengenai poin yang dia perlu bercakap. Jadi kalau ini adalah online, so bila kita turn, pusing card orange tu, dia akan reveal point tersebut. Tapi kalau ada masa ni saya tunjuklah. Selain dari itu, kita juga ada kotak yang ada tanda soal tu. Tanda soal tu seperti macam bonus lah kalau pelajar dia land
dalam kotak itu maksudnya dia dibantu dengan sedikit info untuk menolong mereka untuk menghasilkan ayat bersekutu. Dan ini adalah panduannya kalau kita tekan info. Okay. So semasa proses intervensi saya terdapat dua fasa. Kerana bila saya jalankan ini untuk pertama kali, tapi sebelum itu memang ada saya ada buat sesi tutorial. Tapi walaupun begitu, pada fasa pertama bila kita jalankan ni, pelajar masih lagi agak kekok kerana dia terdapat kerana bagi saya ini adalah a bit technical untuk mereka. Jadinya mereka tak biasa lagi, jadi agak kekok dan juga masih juga ambil masa. Tapi bila fasa kedua, kita try lagi sekali. Fasa kedua saya start untuk tolong lebih sedikit dengan menambah juga vocabulary untuk mereka. Jadi bila saya perhatikan lebih lancar dan juga mereka lebih berani untuk merespon dengan untuk merespon dengan mengikut kotak yang disediakan, fungsi yang disediakan. Jadi keseluruhannya saya dapat tengok apabila mereka menggunakan Talkably ini, keyakinan mereka semasa bertutur semakin bertambah, semasa berbincang makin bertambah, dan keresahan speaking anxiety juga berkurang. Okay, ini adalah perbandingan markah secara keseluruhan daripada pre dan post ujian. Jadi bila saya perhatikan beza pemarkahan purata dalam 9 ke 10 markah, dan ini adalah secara spesifik lah. Kita ada kategori pembangunan topik, communication dan juga pengurus wacana. Jadi untuk pengilihan bertutur ni dia falls under komunikasi, terdapat peningkatan, dan secara keseluruhan saya dapati ada peningkatan untuk kesemua section atau kategori. Ini dalam bentuk ini dalam bentuk bar chart, sama saja tadi. Jadi markah ujian bertutur menunjukkan peningkatan yang positif dan juga konsisten. Dan bagi komponen keempat-empat yang dinilai juga menunjukkan perkembangan yang positif, terutamanya di dalam komunikasi dan pengurusan wacana. Pengurusan wacana ni adalah cohesive devices seperti ayat-ayat seperti moreover, furthermore, ayat-ayat penghubung. Jadi mereka mampu menggunakannya lah. Okey, selepas itu terdapat sesi temu juga pelajar. Jadi kebanyakan mereka memberitahu bahawa keyakinan semasa sesi perbincangan meningkat, dan juga mereka rasa kelancaran untuk berkomunikasi adalah sangat mereka ada terasa perbezaan, dan permainan ini juga mereka respon adalah menarik untuk mereka gunakan untuk latihan. Jadi secara keseluruhannya melalui objektif saya, permainan ini membantu mereka meningkatkan kemahiran bertutur dan juga meningkatkan pemarkahan mereka untuk ujian perbincangan. Dan mereka juga dapat menguasai teknik penggiliran, dan speaking flow mereka lebih spontan dan juga semula jadi natural. Jadi saya boleh simpulkan bahawa intervensi saya boleh meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur yang meliputi teknik turn taking, dan bila turn taking mereka boleh menguasai, jadi keyakinan mereka untuk bertutur tu adalah tinggi untuk menyatakan pendapat masing-masing. Dan juga ini adalah satu benchmark untuk saya, bagaimana untuk menolong mereka ataupun pelajar lain-lain untuk melepasi markah minimum, which is 40 lah. Okay, ini adalah semasa sesi, salah satu sesi. Dan juga rakan saya juga, dan juga guru-guru muat dari Pasir Gudang juga saya ada cuba berilah
untuk mereka beri saya feedback apa yang saya boleh improve lagi dalam game ini. Sebab game ini saya pakai dalam website, dia free. Okay, but sometimes ada function tu yang kita tak boleh unlock sebab dia ambil masa untuk saya untuk create benda ni. Tapi jadi for the next time memang akan ada improvement lah.